Beza RM23,000 hanya sebab satu keputusan, simpan duit atau simpan emas. Kalau ada RM30,000, anda nak dia jadi RM28,000 atau nak dia jadi RM49,000 dalam tempoh 5 tahun. Dua-dua perkara ni tidak mustahil. Bila anda simpan RM30,000 selama 5 tahun dan inflasi negara kita sekitar 3% setahun, maka nilai RM30,000 anda itu akan semakin mengecil perlahan-lahan. Tapi tidak kita nampak dalam akaun sebab dalam akaun kita masih tertera RM30,000. Inflasi tak refleks dalam akaun kita. Dalam 5 tahun akan tinggal hanya sekitar RM25,000 lebih saja. Duit makin mengecil dan kuasa beli anda semakin jatuh. Tapi kalau RM30,000 tu anda tukarkan kepada emas fizikal, harga emas naik purata 12.5% setahun. Lepas 5 tahun, nilai naik jadi RM54,000. Katalah anda nak jual pada tahun ke-5, tolak spread public gold hanya 9%. Jadi anda masih tinggal sekitar RM49,000. Jadi anda nak duit makin bertambah atau semakin bocor? Komen nak emas, saya akan guide daripada A sampai Z sehingga anda berjaya dapatkan emas fizikal di tangan.